Lubang nombor 5 guys, par 4 index 5372 guys. Lubang ni depan kolam. Tapi kolam ni kalau nak lepas saya rasa 160 lepas kolam jadi 160 lepas kolam. Oh dekat je. Oh 100 je. Alamak 100 je kan. Nampak macam jauh. Tak adalah. Tak ada masalah. So sebelah kanan ada ubi after bagi track. Sebelah kiri ada pokok-pokok semak samun susah nak main. Lepas kita attack rumah janda tu, kita akan nampak dogleg sikit ke kiri. Kita tengok. So saya nak target main di tengah fairway. Pukul mana-mana satu nyaman-nyaman ni dengan tibok yang begini flat. Rasa macam main dekat KLGCC pula lah. Okay, one good shot. Mana-mana satu. One good shot. Memang center lah. Alright, manis. Angin kuat Alright. Ini dia pemandangan dari cerunan sana air tibok sana guys. Ini dia pokok-pokok. Sebelah kanan ada driving range punya area, OB. So dia ada bunker ke depan, dia nampak. Green sebelah kanan sedikit guys So lebih kurang ada satu lollipop warna putih. Sebelah kiri ada bunker lagi. So landing area memang bunker. Candu masuk bunker tu. Alright, kita tengok apa jadi dengan pukulan saya. Nampak bendera dari sini guys. Saya main 16 lebih kurang. Okay guys, pukulan kedua saya aim straight. Ada lollipop tu. Tibok pin gitu. Sebelah kanan green tu ada bunker. Seingat saya lah. Depan pun ada bunker Kiri pun ada bunker Kanan kiri ada bunker guys. Okay, kita tengok boleh tak saya hit dengan baik. Saya menggunakan 6 iron saja untuk mendapatkan distance 160. Come balik, one good shot. Manis-manis satu. One good shot, easy. Tak masuk lah. Aduh, tak masuk kanan. Tak tahu apa jadi. Kita tengok, green terbentang luar cantik hijau. Best lah. Saya rasa siapa nak main sini ni lah masanya guys. Bola saya menghampiri bunker. Tapi sebelum bunker, macam tadi jugalah. Sebelum bunker juga. Ingat dalam bunker tadi. Bola saya tak masuk ke kanan tadi. Saya kena chip dengan baik. Kita tengok. Kita belanja dulu green untuk anda. Okay, green melonjong Sebelah sini dia slope dia ke bawah. Uphill, naik green. Up. Lepas tu dia flat. Sebelah sana dia turun balik guys. Sebelah kanan green ada bunker yang gebu, yang lembut guys. Kita tengok apa jadi. Dengan pukulan saya try untuk chip dengan baik seboleh mungkin. Alright. Okay, saya chip. Uphill chip. Kena lepaskan bunker ni. Saya rasa uphill all the way sampai pin. Saya landing collar sebelah depan sekali sebelum bunker, sebelum green. Saya cuba runkan bola ni sebaik mungkin. Nak kata run sangat pun tak boleh. Saya menggunakan sand 56 degree. Saya chip normal chip guys. Yes, sama late. One good chip. One good chip. Dia break. Aduh, tak cukup. Banyak pasir guys kat sini. Pasir selika halus. Saya nak part saja guys. Saya part saja. Tengok KD sini rajin-rajin guys. Siapa nama KD? Siapa namanya? Adik. Oh, namanya Adik. Okey, dia malu tu. Saya akan part ambil kanan sedikit. Saya ingat setengah grip pun boleh atau part bola KD. 3 bola cukup 3 bola cukup. Part uphill all the way. Okay, kalau tak masuk bogey pun kita terima. Tak ada masalah. Rasa boleh masuk ni. KD dah lap line tu. Kau balik. One good part. Tak masuk. Lebih. Aduh. Okay. Kali ni kita try bogey. Ni kena bogey betul-betul. Ambil mana? Uphill. Sini. Ya, luar. Oh, luar situ. Okey, kita try Kita tengok dia nak masuk luar ke dalam. Kita tengok luar ke dalam. Harap-harap dia luar kemudian masuk ke dalam. Itulah kita minta. Kau ni one good part. Uphill Sikit lah Ya, sikit up. Get up saja. One good part. Masuk. Double guys, dia tendang.
Tak apalah, double pun tak apalah. Dia bercium-ciuman je. Alright. Manis-manis